Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang kembali ke podcast Ngeteh Station. Okey, kalau untuk tahun 2026 ni dikira episod kedua kita lah. Dan macam yang sebelum-sebelum ni, kita bawa tetamu-tetamu semua best-best untuk bersembang dengan kita di podcast Ngeteh Station. Dan untuk kali ni, kita akan sembang tentang satu topik yang sangat dekat dengan pekerja. Iaitu antaranya tentang kesejahteraan sosial, kebajikan dan juga mental. Ramai kan yang kalau kita tengok fokus kepada kerja prestasi. Tapi sebenarnya keseimbangan emosi dan juga mental sangat penting bila kita bekerja. So, hari ini kita bersama iaitu tetamu khas kita untuk berkongsi tentang satu inisiatif yang memainkan peranan besar dalam menjaga kebajikan dan kesejahteraan pekerja di MIMOS. Assalamualaikum, bersama tetamu kita Encik Safari. Apa khabar Encik Safari? Oh, Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nervous ke ni? Baik. Nampak nervous lah. So Encik Safari, ini pertama kali kan join podcast Ngeteh Station. Rasa bertuah tak? Rasa bertuah dan amat berterima kasih kepada Jana kerana menjemput saya hari ini. Jana dan tim lain kan. Jangan mention nama Jana seorang. Oh ya kan? Tak nak Jana and team lah, social media team. Betul. Okay, sebelum kita go further lah untuk sembang pasal apa topik yang kita nak sembang hari ni, mungkin Encik Safari boleh cerita sikit lah background Encik Safari selama bekerja dekat MIMOS ni. Okay, saya join dengan MIMOS pada tahun 1997, awal 97 lah. Sebenarnya saya sebagai pereka grafik designer. Designer lah. Ya. Kemudian banyak jugalah department yang saya pergi. So yang sekarang ni saya join bahagian corporate com lah, koperasi korporat. Masih lagi buat design? Masih lagi buat design tapi sekarang ni banyak pada management lah pula. Sebab dengan nak tengok krim lagi. Okay. So banyak management juga. Creams. Creams tu kalau orang yang tak tahu creams tu apa kan? Orang akan ingat krim apa? Krim muka ke? Saya pun kalau saya tak tahu, tak bekerja di MIMOS, saya mungkin ingat krim tu krim produk kecantikan. Okay. So untuk kita kata nak bagi orang yang kat luar sana dengan podcast ni lebih faham creams tu apa, mungkin Cik Safari boleh cerita sikit lah secara ringkas creams ni apa, dah berapa lama creams ditubuhkan dan dari mana asal usul creams ni. Dan jawatan Encik Safari sendiri dalam creams. Okey. KRIM ni sebenarnya singkatan daripada Kelab Kebajikan dan Rekreasi MIMOS. Okay, kelab ni pun sebenarnya baru lagi ditubuhkan. Tak silap saya dalam bulan Mac tahun lepas. Tak cukup setahun lagi. Tak sambut birthday lagi. Masih baru lagi. Kita nak promosikan work-life balance dalam kalangan staf MIMOS lah. Contoh work-life balance yang Cik Safari maksudkan, mungkin kita boleh pergi deeper sikit. Okay, work-life balance ni macam kita di MIMOS ni, banyak researcher tau. Banyak researcher dan banyak fokus pada kerja, terutama dalam lab lah. Researcher ni banyak kerja dalam lab. So dia tak ada aktiviti yang selain daripada buat kerja tu. Ya, research betul. tu. So KRIM ni banyak buat anjurkan aktiviti. Contohnya aktiviti sukan. So daripada sukan tu diorang akan jumpa ramai kawan-kawan lah macam department lain yang diorang tak kenal, dia akan kenal dalam acara sukan tu lah. Itu salah satunya kan. Dia. Dan untuk macam saya sebagai seorang Mimosian pun, saya rasa sukan tu antara salah satu aktiviti yang buatkan kita boleh kenal staff daripada department lain. Sebelum ni mungkin saya pun tak tahu siapa lah dekat lab bawah tu kan. Tapi bila kita dah join aktiviti sukan ni, kita dah kenal lagi ramai orang. So itu antara satu faktor lah creams ni ditubuhkan, betul tak? Betul. Okey, kita tengok creams ni bukan macam kelab-kelab biasa. Orang kata bukan besya-besya punya kelab lah kan. Mungkin Cik Safari boleh ceritakan apakah tujuan creams ni ditubuhkan selain daripada work-life balance tadi, dan siapakah barisan bukan tulang belakang lah, mungkin biro yang terlibat dalam penubuhan creams. Salah satu daripada objektif krim ditubuhkan ialah untuk kita menyokong kesihatan fizikal dan mental pekerja, supaya mereka ni semua pekerja MIMOS ni, staf MIMOS fit, bukan hanya buat kerja saja. So daripada kesejahteraan fizikal dan mental tadi, kita dapat meningkatkan produktiviti kerja dengan secara tak langsung lah. Itulah salah satu objektif yang krim highlight dalam situ tu. Okay, kita cakap lah antara salah satu orang kata
untuk productivity tadi kan, dan salah satu caranya adalah dengan buat aktiviti bukan sahaja untuk mental tapi untuk fizikal. Saya tertarik dengan sukan tadi tu kan. So selama Cik Safari dah join berapa kali jenis sukan dekat Mimos ni? Mungkin boleh cerita sikit. Saya start dalam aktiviti macam kebajikan dan rekreasi ni, start dia daripada 2022 lagi. Masa tu saya dilantik menjadi ketua rumah sukan lah. Presiden. Ketua. Kapten rumah sukan. So dari 2022 sampailah 2024 tak saya selama 2 tahun. Dan rumah saya, saya menjadi kapten tu 2 tahun berturut-turut menjadi juara. Tu kena brag sikit lah, kena brag. Itulah menimbulkan semangat saya untuk terus mengetuai persatuan ke apa. So saya rasa management nampak dari sukan tu dapat menyatukan semua pekerja, ada bonding apa semua. Saya rasa daripada situ management terfikir untuk mengapa kita tidak buat satu persatuan atau kelab kan. Masa itulah saya rasa tertubuhnya KRIM tu. Dan saya dalam KRIM sebagai pengerusi kelab. Pengerusi kelab yang pertama lah. Pertama. Orang kata kan. Dan AJK saya dalam kelab ni akan berkhidmat selama 2 tahun. So every 2 years akan reshuffle lah. Ya. Selepas 2 tahun nanti kita akan buat mesyuarat agung lah, AGM. So kita akan lantik lah, kalau nakkan pengerusi baru, kena buat lantikan baru lah. Taklah kita buat teruslah maintain lah. Cik Safari, kita tahu juga company-company lain pun mungkin ada kelab kebajikan kan, macam yang kita ada sekarang. Tapi boleh tak Cik Safari ceritakan apa yang bezakan kelab kebajikan kita dengan company-company lain? Macam yang saya tahu, kelab yang terbesar yang saya tahulah kelab kilat dan national kan. Dia satu Malaysia. Dia ada kelab tu. Tapi Mimos dia ada satu kelab, dan kelab KRIM lah ni sekarang. Yalah yang kita ada ni. So beza dia, saya rasa dia bukan fokus saja pada physical dan mental, dan juga menerapkan usahawan punya. Dia bagi peluang. Ya, bagi peluang usahawan, staff atau member boleh berniaga. Kita bagi peluang sebagai kita sediakan satu platform lah. je. Benda ni menarik, tapi saya akan tanya soalan tentang usahawan ni kat depan sikit lagi. Selain daripada kita tahu apa tu peranan KRIM ni kan untuk fizikal dan juga mental pekerja. Dalam persekitaran kerja sekarang yang kita fahamkan semakin mencabar, semua benda nak cepat. Everything nak fast pace, betul tak? Isu kesihatan mental dan keseimbangan hidup ni orang dah start bagi perhatian. Kalau kita perasan, even dekat social media pun orang dah mula highlight. Company-company lain pun dah mula highlight kan isu kesihatan mental ni. So mungkin KRIMS boleh cerita sikit lah kan, macam mana inisiatif untuk KRIMS bantu pekerja Mimos dari sudut emosi, sosial dan kesejahteraan lah. Kalau kita tengok dalam KRIM, bawah KRIM tu, dalam KRIM sendiri ada 6 biro. 6 biro tu termasuk, salah satu dia sukan dan rekreasi dan kebudayaan. Keduanya ada biro agama, kebudayaan dan moral lah. Moral untuk yang rohani. Betul. Dan kewanitaan pun ada. Kewanitaan So saya rasa biro-biro ni dia ada aktiviti masing-masing. Maksudnya aktiviti ni mungkin difokuskan pada emosi, dia ada aktiviti untuk macam mana nak kawal emosi, manage emosi dekat tempat kerja. So macam itulah biro-biro ni yang akan menjalankan aktiviti dalam KRIM lah. Cik Safri kata ada 6 biro kan? 6 biro. So 6 biro ni selama hampir setahun ni Cik Safri tengok semuanya ada dia punya direction dan tugas tertentu lah untuk bantu pekerja dekat Mimos. Mungkin Cik Safari boleh kongsikanlah antara aktiviti utama yang dianjurkan oleh KRIM sepanjang tak sampai setahun ni. Tapi saya percaya mungkin dah banyak aktiviti kan. Setakat ni ada 15 ke 16 aktiviti yang dianjurkan oleh KRIM sendiri. Banyak. Dan ada juga yang aktiviti yang dijalankan oleh ahli KRIM sendirilah. So yang macam yang first kali event yang kita buat anjurkan Coffee and Dessert Week. Masa tu kita berkolaborasi dengan Christy Ng.
Ingat tak? Ya, saya beli yang Black Kristi Eng tahu. So sambutan menggalakkan lah masa kita buat first event tu. Dan kita juga, Krim juga ada buka ahli untuk alumni. So masa yang event pertama tu, ada alumni kita join, iaitu dia buka satu coffee shop, nama dia Tina, Ernie and Tina. So kita panggil lah dia, kita bagi peluang juga untuk ramai kenalan dia kat dalam Mimos ni, masih ingat dekat dia. Kita buka platform perniagaan untuk alumni juga. Maksud Cik Safari, alumni tu adakah alumni Mimos masih boleh jadi sebahagian daripada Krims? Ya, boleh. Even sampai sekarang pun diorang boleh participate lah. Itu memang ada dalam kita punya perlembagaan lah. Boleh alumni boleh join, dan siapa yang lepas maksudnya dah bersara pun boleh join kita punya club jugalah. So maksudnya Krims ni dia bukan je untuk staff yang sedia ada, dia bantu, dia bagi peluang juga dekat alumni Mimos sebelum kalau kita macam alumni tu ada kepakaran dari segi teknologi ke apa, dia boleh bagi training ke apa, kita mengalu-alukan alumni tu untuk bagi training kat Mimos lah. Saya tertarik dengan satu biro, iaitu Biro Wanita tadi kan. Boleh Cik Safari kongsikan apa aktiviti yang berkaitan dengan Biro Wanita tu? Orang-orang wanita ni macam saya mestilah berminat kan. Okey, aktiviti yang dianjurkan oleh Biro Kewanitiaan yang masa yang lepas, saya ada satu yang saya ingat, ada buat satu kelas macam seminar untuk facial, tak silap saya. Kecantikan dia, untuk grooming apa semua kan. Itu salah satu daripada aktiviti yang dianjurkan oleh Biro Wanita lah. Ya, saya rasa saya tak sempat join time tu. So kena buat lagi lah. Tahun ni saya nak join. Boleh, insyaAllah. Kita pun ada plan untuk buat untuk muslimah punya hairstyler untuk muslimah. Untuk tahun ni akan datang ni lah. Okay, make sure nama saya ada. Kalau tidak tak keluar itu memang ada plan lah dalam kita punya AJK punya aktiviti. Okay. Berdasarkan apa yang Cik Safari cerita pasal aktiviti-aktiviti yang Krims dah buat sebelum ni, daripada pengalaman Cik Safari sendiri, apa impact paling ketara yang Cik Safari nampak lah, especially terhadap staff ataupun pekerja-pekerja Mimos yang terlibat dengan aktiviti Krims ni? Okay, saya ambil satu contoh lah. Sebab saya dekat dengan sukan, so saya ambil contoh sukan lah. Bila kita anjurkan sukan, ramai staff-staff Mimos yang turun padang untuk join kita punya aktiviti. So dia orang akan kenal satu jabatan dengan satu departmen dengan departmen lain. So bila bonding tu dah rapat, kita nak buat satu-satu kerja atau projek lagi mudah. Okey, itu yang saya nampak, itu satu. Dan keduanya, bila kita anjurkan flea market berniaga kan, saya nampak orang Mimos dah pandai berniaga dah. Macam mana dia nak buat costing untuk beli barang. Macam mana nak communicate. Macam mana nak communicate dengan vendor. Okay. Itulah saya nampak yang dari segi positifnya kita anjuran daripada aktiviti ni lah. Okay, kita bercakap pasal flea market. Mungkin Cik Safari boleh cerita sikit lah macam mana proses kalau staff Mimos ni sebenarnya, mungkin ada yang dah tahu, yang pernah join mungkin dah tahu, tapi yang tak pernah join, sebenarnya dia nak sangat join flea market tu, dia nak buka satu table, satu meja. Biasanya kalau kita anjurkan aktiviti, kita ada sediakan satu borang e-form lah. So biasanya kita akan share borang tu dalam grup WhatsApp group community. Ya, dia boleh dapat dari situ. So senang lah, easy access lah untuk staff Mimos sendiri nak join. Okay. Mungkin saya pun nak join lah kan. Saya tanya ni sebenarnya untuk pihak saya. Ya, boleh. Macam flea market tu, macam kita ada barang-barang lama, pre-love, orang katakan pre-love barang. Kita boleh jual dalam platform yang Krim sediakan tu. Boleh join kita punya flea market. Kalau boleh tahu sekarang, apakah progress untuk staff Mimos yang dah jadi ahli Krims, adakah dia semakin meningkat ke, ataupun Cik Safari sebenarnya nak galakkan lagi orang Mimos untuk join jadi ahli Krims ni? Yang saya perasan bila kita anjurkan, contohnya dalam kita anjurkan free market, dulu kita buat every month, 2 kali 1 bulan kan macam tu. So bila kita macam AJK, yelah AJK kita yang seperti yang Jana sudah maklum, bukannya 100% buat kerja-kerja krim ni. Dia ada kerja hakiki dia sendiri. So mungkin dalam bulan tu agak busy.
So kita tak buat, adalah aktiviti yang kita tak dapat anjurkan. So bila kita tak anjurkan, staff ni akan tanya kat saya ke ataupun tanya kat JKM, ada tak flea market yang akan datang, dia orang nak join. Tu saya nampak benda yang positif lah. Dia orang akan tunggu-tunggu apa yang aktiviti yang Creams yang nak setiap anjurkan bulan. Apa tu. lagi aktiviti bulan Ya, depan. betul. Okay. Cakap pasal impact tadi kan. Apa kelebihan menjadi ahli kepada Creams ni? Mungkin ada antara staff yang tengok podcast ni nanti sebenarnya dia belum lagi jadi ahli Creams, tapi dia macam bila dah dengar ni dia akan rasa macam nak jadilah ahli Creams, ada benefit rupanya. Macam tu. Kelebihan menjadi ahli Creams ni sebenarnya ada banyak je nah. Salah satunya kita ada clubhouse dekat tingkat 3 dekat Albergo Minimus. So clubhouse tu kita buka pada ahli untuk orang kata apa, healing. Healing. Saya dah pergi dah. So dalam tu ada banyak game, macam contohnya macam ada dart, ada pingpong, ada carom, dan boleh buat meeting dalam tu dalam keadaan santai. So berbeza daripada meeting macam kalau serius kan boring kan. So boleh minta kat dalam bilik tu, dan ada karaoke juga. Ada karaoke. Saya dah jadi dah berapa lagu kat situ. So ahli yang menjadi ahli boleh masuk dalam tu ikut time yang kita dah tentukan lah. Bukan sepanjang masa nak menyanyi kan. Dia korang mengganggu kerja kerja kan. Mungkin Cik Safari boleh bagi tahu lah timing dia tu. Timing kita buka seawal pagi daripada sampai pukul 8.30. Lepas tu time lunch dan shower pukul 12.30 sampai pukul 2. Dan selepas bekerja lah, waktu kerja sampai lewat malam pun kalau nak boleh stay boleh stay juga. Tengah malam boleh menyanyi lah. Kalau ada orang sanggup. Tak sanggup rasanya. Mungkin ke 7 macam tu orang dah start balik lah. Dan kalau hari Jumaat mungkin yang muslimah tu boleh pergi awal sikit lah sebab yang lelaki dah pergi sembahyang Jumaat kan. So nak melalak tu time tu terbaik lah kan untuk muslimah ni. Macam yang sebab saya sebagai seorang pekerja Mimos, saya melihat lah progress Creams ni macam mana. Kita nampak banyak aktiviti yang Creams dah buat. Dan sampai saya sebagai staff pun kadang-kadang ada tak sempat join. So rasa macam banyak lah aktiviti Creams ni sebenarnya. Kan? Macam flea market yang kita anjurkan tu bukan sahaja kita buka pada, maksudnya yang datang membeli tu bukan sahaja staff untuk Mimos. Orang Mimos. Tapi kita open to the public juga. Maksudnya orang public boleh datang ke Mimos. So apa sebab kita buat macam tu? Sebab kita buat macam tu, bila public datang kat Mimos untuk asal dia nak beli barang-barang yang flea market tu. Tapi at the same time kita nak promosi juga Mimos. Apa yang produk Mimos ada, apa teknologi Mimos ada. Mungkin yang datang tu akan tanya, Mimos ni buat apa kan? Secara tak langsung. Secara tak langsung, orang Mimos yang berniaga tu, dia akan explain lah apa produk Mimos yang Mimos dah buat, Mimos apa yang ada. Maksud saya yang teknologi Mimos yang buat lah. Betul. Apa research ni Mimos buat, betul. Semua tu. Secara tak langsung lah. Sebenarnya saya rasa bila kita jemput orang-orang luar untuk datang Mimos tu memang menarik lah. Yang saya teringat satu, saya rasa saya tak sure itu bawah Creams ke ataupun bawah department something ke yang jualan rahmah tu. Oh, jualan rahmah tu under Creams juga. Under Creams kan? Ya, betul lah. Which is saya rasa itu antara mendapat sambutan. Sebab orang daripada company depan datang, company belakang datang. Betul, memang kita open to the public kan untuk masuk untuk membeli ke apa ke, anjuran aktiviti yang dianjurkan oleh Cream bukan sahaja untuk staff Mimos, malah untuk orang luar juga. Betul. Itu macam saya kata tadi lah, itulah objektif dia. Sambil orang datang membeli, sambil tu kita promote produk Mimos. Dan kita boleh bawa Mimos ni to another level lah supaya orang lebih kenal. Macam contohnya orang datang nak nampak bangunan Mimos, ada bawah tu ada MJA kan. Betul. Macam tadika Mimos kan. Sebenarnya ni orang tak aware. Sebenarnya orang tak tahu. Ada Mimos ni ada tadika sebenarnya. Tadika yang boleh dikatakan canggih juga. Betul. Kita STEM kan. So kita guna STEM punya education. Betul. Okay, mungkin Cik Safari nak bagi sedikit galakan ataupun message dekat staff-staff Mimos lain ni lah. Especially mereka yang belum join Creams. Mungkin Cik Safari macam orang cakap jual lah sikit kan, cakap kat media yang bagi tahu kenapa diorang perlu join Creams. Saya memang mengalu-alukan siapa yang belum join Cream tu untuk join kita punya persatuan lah, kelab kebajikan ni. Salah satunya
sekarang ni memang kita belum, masih baru lagi. So masa akan datang kita akan share apa yang kita dapat. Maksudnya hasil daripada jualan tapak atau sewa tapak tu, kita kan ada dapat profit tu kan. Profit tu kita akan bagi sama rata pada ahli. So itu salah satu benefit yang dapat kalau kita join ahli lah. Itu kalau kita dapat yang keuntungan yang lebih kecil. Yalah, kalau kita dapat keuntungan yang besar, macam contohnya kita ada joint venture dengan kita JV dengan company lain kan. So keuntungan tu kita akan masukkan dalam akaun persatuan dan kita akan bagikan pada ahli lah, benefit yang ahli akan dapat. Sebaik sudah jadi ahli. Saya tunggulah saya dapatkan part tu. So rugilah kalau orang tak join kan. Lagipun kita sebagai staff Mimos ni, ini adalah peluang untuk kita sebenarnya kan jadi part of the creams. Dan juga lebih ramai yang participate dan join cream ni, lagi banyak aktiviti yang bermanfaat kepada ahli yang kita boleh anjurkan. Maksudnya bila orang lagi ramai join, secara tak langsung tim cream sendiri dapat semangat lah nak buat lagi macam-macam aktiviti. Betul tak? Okey, sebelum kita nak tutup lah kan, kita nak minta Cik Safari kongsikan sikit lah perancangan creams untuk tahun 2026. 2026. Mungkin ada a few yang boleh share sikit ke? Saya rasa sekarang dalam peringkat perbincangan, kita akan kembangkan lagi kita punya, orang kata, bisnes. Kita punya bisnes dalam krim ni. Kita akan lantik satu syarikat yang memang khas untuk handle perniagaan krim saja. So yang krim yang ada sekarang ni akan fokuskan kepada kebajikan dan rekreasi untuk staff. Bukan staff, untuk member saja. Untuk member saja. Sebab krim ni dia bagi dia priority pada member lah yang berdaftar. Tetapi kalau staff Mimos nak join juga aktiviti yang dianjurkan oleh krim, masih boleh. Bukan saya kata ini untuk ahli saja. Staff Mimos tak boleh, bukan macam tu. Tapi cuma kelebihan ada pada ahli yang berdaftar tadi. Okey. So kalau staff tu tak jadi ahli tapi dia join, dia tak dapat lah kelebihan yang kita dapat kan. Betul. Dapat tak kita ahli kan. Saya sama tadi kalau kita ada perancangan untuk mengembangkan lagi kita punya perniagaan dengan syarikat yang kita akan lantik tu, akan tubuhkan. So mungkin benefit yang akan dapat daripada perniagaan, keuntungan dari perniagaan tu lebih besar. So benefit yang akan dapat ahli dapat mungkin lagi besar. So itu pesanan saya, kalau yang belum mendaftar menjadi ahli, cepat-cepatlah. This is your time. Cakap kat kamera, this is our time. Okay lah, one last question. Ni soalan saya sebenarnya. Tahun ni kita ada sukan tak? Tahun ni ke rahsia? Krim akan ada sukan, tapi saya rasa macam sukan rakyat macam tu. Sebab tahun lepas kita buat sukan rakyat, mendapat sambutan yang menggalakkan. Maksudnya ramai juga yang staff turun untuk join sukan rakyat. Sebenarnya dia macam mengembalikan semula childhood kita kan. Ya, betul. Family Day juga kita akan anjurkan juga. Saya tertunggu-tunggu tu. Saya tak sabar nak join Family Day. Tahun ni kita akan anjurkan juga Family Day. InsyaAllah. Kita doalah semua berjalan lancar, semua smooth. So, Cik Safari nak cakap apa-apa lagi, kata-kata terakhir lah untuk podcast ni. Bukan terakhir untuk hari ni. Itulah, saya cuma mengharapkan supaya siapa yang belum join tu supaya join Kelab Kebajikan dan Rekreasi Mimos ni, atau singkatan dia KRIM lah. So lebih banyak penyataan, lebih banyak aktiviti yang kita buat, dan benefit tu kita akan share sama-sama. Kita akan kongsi rezeki maksudnya. Dan untuk staff-staff yang mungkin dah jadi ahli creams, kalau sebelum ni dia macam malu-malu nak join, betul. Tahun ni adalah tahun untuk kita join. Semua kena participate, betul tak? Betul. Okey, terima kasihlah Cik Safari untuk perkongsian yang sangat bermakna dan membuka mata tentang peranan creams dalam menjaga kebajikan staff ni. Sebab mungkin sebelum ni orang just tahu je creams tu kelab rekreasi. Tapi diorang tak tahu secara keseluruhan apalah creams ni buat. So dengan podcast ni mungkin staff Mimos bila dengar podcast ni diorang lebih faham lah apa peranan creams sendiri. Dan terima kasih juga kepada semua pendengar podcast Neti Station kerana setia bersama kami. So jangan lupa untuk subscribe, share episod podcast ni bila dah release nanti. Dan jangan lupa follow semua platform social media Mimos Berhad. Okay, saya Jannah bersama Cik Safari. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Bye!